Parent, bila baby tersedak susu, jangan pandang ringan. Kadang cuma beberapa saat je kita leka, boleh jadi detik terakhir dia. Bayi ni tak pandai jerit, tak tahu nak panggil kita. Dia cuma diam, tercungap, mata terbeliak dan muka pun boleh pucat. Okey, kita ingatkan dia dah tidur. Padahal waktu tu dia tengah lawan untuk hidup. Tahu tak punca banyak bayi tersedak susu? Disebabkan minum susu terlampau banyak. Perut bayi boleh kembung dan boleh muntah susu. Kedua posisi menyusu sangat main peranan jika kepala baby lebih rendah dari badan. Ini bahaya. Okey, ataupun susu yang dah basi menyebabkan bayi muntah dan tersedak semula. Lepas setiap kali menyusu, pastikan bayi disedawakan, jangan baring terus dan pantau sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit walaupun nampak dia tidur. Okey, kalau bayi batuk atau termuntah, terus periksa posisi dan pastikan saluran pernafasannya dalam keadaan yang baik.